Doktor, mohon pencerahan kalau kahwin masih ketagih onani. Ada kesan untuk dapatkan anak tak? Mohon pencerahan. Assalamualaikum, saya Dr. Samhan. Topik hari ini mungkin agak sensitif tapi penting sebab ramai lelaki kahwin tapi masih ketagih onani. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang kata saya lebih puas bila sorang-sorang. Tapi persoalannya, kalau dah kahwin tapi masih ketagih onani, ada kesan tak pada kesuburan? Apa sebenarnya berlaku pada badan bila onani terlalu kerap? Apa kaitan dengan pancutan pramatang ataupun premature ejaculation dan juga zakat tak keras, erectile dysfunction? Dan boleh ke sebenarnya ketagihan ini halang peluang untuk dapat anak? Yang pertama, onani keterlaluan akan programkan otak untuk cepat pancut. Bila seseorang dah terbiasa dengan rangsangan cepat, contohnya tengok video lucah, rangsangan sendiri tanpa emosi, otak akan develop satu shortcut. Otak tak tunggu lama, terus nak pancut. Lama-lama, bila bersama dengan isteri, otak dah terbiasa nak habis awal. Inilah antara punca premature ejaculation. Yang kedua, ereksi makin lemah walaupun masih muda. Onani yang kerap boleh ganggu sistem kawalan saraf dan hormon. Bila dah terlalu banyak stimulasi dari onani, terutama kalau kerap sangat, otak jadi tumpul bila berdepan dengan rangsangan sebenar. Dopamin dan juga testosteron akan mula menurun. Lama-lama zakat susah nak keras atau keras kejap je, lepas tu lembik balik. Yang ketiga, kualiti sperma boleh terganggu. Air mani yang sihat perlukan masa untuk dikumpulkan. Bila hari-hari onani, testis tak sempat hasilkan sperma matang dan kuat. Bila kita buat ujian sperma, kadang-kadang sperma count rendah, pergerakan lemah, bentuk tak normal. So walaupun hubungan suami isteri berlaku, peluang untuk berjaya lekat tu tetap rendah. Bukan sebab isteri, tapi sebab sperma kita sendiri. Yang keempat, hubungan dengan isteri pun boleh renggang bila seorang lelaki lebih puas onani daripada bersama isteri. Secara tak langsung, otak akan capai ke puncak tanpa keperluan emosi. Ini bahaya. Nafsu beralih arah. Bila isteri ajak bersama, badan tak teruja. Akhirnya, hubungan rumah tangga jadi hambar, masalah kesihatan jadi masalah emosi. Lama-lama, boleh bawa ke perceraian. Ketagihan onani lepas kahwin bukan perkara remeh. Ia boleh sebabkan pancut awal, zakar lemah, sperma tak sihat dan akhirnya jejaskan peluang untuk timang anak. Kalau you all perasan tanda-tanda ini, jangan tunggu jadi lebih serius. Rawatan untuk masalah ini ada dan ia bukan sekadar berhenti onani tapi bantu reset semula sistem hormon, saraf dan juga kesuburan. Di Wellness kita ada rawatan saintifik dan profesional untuk bantu lelaki pulih semula kejantanan. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe untuk lebih banyak info kesihatan lelaki. Jumpa lagi dalam video seterusnya.